Hai semua, jom teman saya buat cekodok labu manis. Untuk sarapan pagi ataupun minum petang memang sangat sesuai lah. Hai, saya Edlina. Jom ke dapur. Yang pertama sekali wajib ada labu lah. Nama pun cekodok labu kan. Ni saya sudah siap potong. Selepas itu kukus sehingga empuk. Ni sudah empuk dah, lepas tu kita akan lenyek halus. Berat labu ni saya pakai dalam 320 gram sebelum dikukus. Lepas itu saya masukkan tepung, secubit garam, baking soda, baking powder, gula 3 sudu makan dan air 1/3 cawan. Gaul sehingga sebati. Adunan saya sudah siap dan sekarang kita akan panaskan minyak dan terus goreng. Kepada yang siapa-siapa suka dengan video-video saya, boleh follow ya. Jangan malu, jangan segan. Jangan lupa terbalikkan bila sebelah sudah kekuningan. Cekodok ni saya goreng menggunakan api sederhana, tak kuat sangat dan tak perlahan sangat. Bila sudah kekuningan, angkat dan sedia untuk dimakan. Selamat mencuba semua.